Terusnya, kita nak ke cerita Pagi Pahang. Ini pula berkaitan dengan jualan amal pengakap. Jadi terus saja bersama dengan rakan pelapor kita, Ayun Rehan. Silakan. Baik, terima kasih. Cerita pagi dari Pahang hari ini saya bawakan kepada anda mengenai usaha pengakap negeri Pahang dalam membantu masyarakat dengan menjual barangan terpakai di Kuantan ini. Dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Pahang, Encik Asmawi Sulaiman. Apa khabar, Cik Mawi? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey. Cik Mawi, mungkin Cik Mawi boleh terangkan mengenai kedai ini yang katanya berkonsepkan membeli sambil menyumbang. Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali, selamat pagi Malaysia. Yang mana Scout Charity Shop ini merupakan inisiatif anak-anak muda pengakap yang berumur daripada 26 tahun, 18 hingga 26 tahun ini. Dia mengumpulkan barang-barang terpakai yang masih elok untuk digunakan untuk dijual atau dikitas semula. Jadi barang-barang yang terpakai ini kita kumpul semula, kita kumpul daripada masyarakat, orang ramai untuk kita jual dengan harga yang cukup murah dan berpatutan. Ada yang harga RM1, ada harga yang RM2, ada yang kita buat secara pukal, secara plastik dan sebagainya. Dan daripada situ kita dapat manfaatkan barang-barang yang terpakai ini yang dah lebihan daripada orang ramai ini untuk sumbangkan ke sini, dan kita manfaatkan melalui pembeli-pembeli kepada orang-orang yang betul-betul menggunakan dan memanfaatkan barangan tersebut. Dan kita ingin, objektif kita ingin mengurangkan pengurangan untuk apa orang panggil sisa tekstil ini pergi ke tapak pelupusan di landfill. Jadi ini one of initiative sustainable development goals oleh pengakap, dan juga dalam masa sama kita dapat mengumpul fundraising dana untuk kita jayakan program-program kebajikan melalui program-program pengakap. Selain baju, mungkin ada barangan-barangan lain yang orang hantar ke sini dan kemudian pengakap jual dan kemudian menyumbang kepada masyarakat yang memerlukan. Selain baju, mungkin ada barang lain. Okey, kita sebenarnya bukan terima sekadar tekstil semata-mata, malah kita mengalu-alukan juga sumbangan seperti kelengkapan rumah, barangan elektronik dan sebagainya. Sebab sebenarnya ramai yang menghantar barangan elektronik, permainan, kanak-kanak, kelengkapan rumah, hantar ke sini, dan sebenarnya ia bermanfaat. Ada juga kadang yang hantar katil, tilam, katil pesakit, aircon. Jadi kepada yang mencari barang-barangan rumah, kelengkapan rumah, dia orang boleh beli dengan harga yang berpatutan, dapat menjimatkan kewangan, dalam masa yang sama dapat memanfaatkan barang-barang yang lebihan daripada orang lain tu untuk kita sama-sama reuse barang-barang yang masih elok ini, dan elakkan daripada pembaziran dan pembuangan di tapak-tapak pelupusan. Dan alhamdulillah, kiranya yang mereka yang ada lebih, mereka sumbangkan di sini, dan mereka yang ingin pakai barangan tersebut, ingin manfaatkan, boleh beli dengan harga yang berpatutan. Dengan hasil duit tersebut kita kumpul dan kita kembalikan kepada masyarakat melalui program-program kebajikan pengakap. Jadi dekat situ banyak golongan yang sebenarnya get involved secara langsung maupun tak langsung di dalam program Scout Charity Shop ini. Hasil sumbangan tu, Encik Asmawi, mungkin disalurkan ke mana hasil sumbangan tu? Okey, pelbagai inisiatif daripada Pasukan Pengakap Kelana Negeri Pahang ini, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anak-anak muda sebenarnya. Daripada anak-anak muda yang berumur lepasan SPM sehingga 26 tahun ni, semangat kita nak membentuk karakter dia. Dalam kita nak membentuk tu, dia orang melaksanakan program-program kebajikan melalui pelbagai aspek. Ada yang fokusnya kepada pendidikan, ada fokusnya kepada pembangunan belia, dan ada juga kita yang terbaru, kita ada pergi ke orang asli. Kita bagi pack-pack makanan, kita ada juga bagi kelengkapan rumah. Jadi program-program kebajikan pengakap ni dia berterusan dan mengikut apa orang panggil kriteria-kriteria pada ketika itu. Dan kalau dari segi pendidikan pula, kita ada juga banyak menganjurkan program yang terkini, iaitu kita ada buat kelas bahasa Inggeris. Dan yang terbaru juga, kita ada membina, sama-sama membantu membina sebuah rumah yang usang, yang ditinggalkan, rumah yang terbakar, untuk dijadikan sebagai rumah mengaji. Dan kita bantu untuk adakan ustaz
yang bayar dia untuk mengajar mengaji daripada komuniti tersebut. Daripada situlah sebenarnya dari segi aspek pendidikan dan juga keagamaan. Banyak juga aspek yang kita tekankan sebenarnya. Baik, terima kasih Cik Asmawi. Sekian laporan dari Pahang. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak rakan saya di negeri Pahang berkenaan dengan jualan amal pengakap. Ayu, terima kasih banyak-banyak. Okey, kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia.